Kepala ni lah menyimpan maklumat, kerana dalam kepala ni ada otak. Yang mana maklumat yang diberikan oleh otak ni, kalau ilmunya bagus, dia akan berikan nasihat yang bagus kepada jantung. Jantung buat keputusan, tapi jantung ni ada dua penasihat. Siapa penasihat jantung? Pertama, akal. Akal kita. Itu penasihat pertama. Penasihat kedua, nafsu. Akal ni ada kawan, nafsu ni pun ada kawan. Akal ni kawan dia siapa? Akal ni kawan dia ilmu. Nafsu ni kawan dia syaitan. Sebab tu Nabi SAW suruh kita belajar ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi al-ilma sahalallahu lahu tariqan bihi ilal jannah. Nabi kata apa dalam hadis riwayat Muslim ni? Nabi kata siapa yang merentas jalan mencari ilmu, Allah Azza wa Jalla akan pemudahkan jalannya untuk ke syurga. Nabi suruh sangat kita menuntut ilmu, supaya ilmu tu memberikan kekuatan pada akal, dan apabila dia beri nasihat, nasihat dia tu dominan. Nasihat dia tu kuat. Jadi jantung boleh dengar kat dia. Tapi kalau akal tu tak ada ilmu, kalau akal tu pun lemah, jantung akan kata, apa benda kau bagi nasihat ni? Nasihat tak bernas langsung. Dia akan dengar daripada syaitan, iaitu nafsu. Dia akan dengar daripada nafsu. Nafsu ni kawan dia syaitan. So, nafsu akan jadi dominan. Nafsu yang akan menjadi ketua pada masa itu. Jadi, agama suruh kita menuntut ilmu untuk dapatkan nasihat yang baik kepada jantung.